apa itu vaksin. So ramai yang salah faham, ingat vaksin ni ubat ke, vaksin ni cucuk kuman ke, vaksin ni nak bagi badan kita sakit dahulu ke. So inilah penjelasan dia sebenarnya. Okay. So vaksin ni adalah sejenis bahan, satu bahan, satu komponen, satu teknik rawatan, bukanlah rawatan, teknik pencegahan dalam perubatan yang mengandungi, kita sebut terus, antigen. Antigen ni adalah benda asing terhadap badan kita. Contoh, bila bayi yang baru lahir, dia hanya terdedah kepada antigen sebelum dia lahir, terdedah kepada antigen dalam perut mak dia sahaja. Tapi bila dia dah keluar, tak kisahlah keluar melalui tingkap atau jalan yang betul, dia akan dah terdedah kepada pelbagai benda asing yang ada di dunia ini. Termasuklah debu-debu, bakteria, dan macam-macam lagi. So benda-benda asing ini, dia adalah foreign body, foreign matters kepada badan kita, yang mana kalau katakan dia masuk dalam badan, dia mungkin menyebabkan bahaya. Sebab itu, badan kita ada sistem pertahanan terhadap benda asing ini. Okey. So bila je kena benda asing ni masuk dalam badan, badan pun akan hasilkan antibody dan sistem immunity untuk melindungi badan daripada benda asing ini. So ingat, benda asing ni bukan hanya bakteria. Tetapi ada benda asing yang mana bila dia masuk dalam badan, risiko dia untuk merosakkan badan tu lebih tinggi berbanding benda asing lain. Inilah contohnya jangkitan-jangkitan kuman yang serius. Contohnya hepatitis B, TB, human papilloma virus. Yang semua ini kalau pun katakan dia sembuh, mungkin dia sembuh dengan komplikasi. Dan kalau katakan dia tak sembuh, berakhir mungkin dengan kematian ataupun kecacatan. Alright. So, bila kita berjumpa dengan benda asing ni, boleh jadi dalam dua keadaan. Satu, kita jumpa secara semula jadi disebabkan oleh jangkitan lah. Yang kedua, kita induce jangkitan yang telah dilemahkan melalui vaksin lah. So, kedua-dua ini akan menjanakan antibody dan perlindungan itu akan berpanjangan dan melindungi badan daripada jangkitan kuman yang sama pada masa akan datang. Jadi ada dua cara, nak natural ke ataupun satu lagi kita nak induce tapi dengan kuman yang telah dilemahkan. Okay? So kuman yang dilemahkan ni tak semesti, dia insya-Allah lebih kurang risiko untuk menyebabkan komplikasi. Okay? So kuman ni bukan hanya dia dilemahkan, ada juga jenis-jenis vaksin yang kita potong kuman tu, ambil sebahagian daripada kuman tu sebab sebahagian kuman tu pun dah boleh jadi antigen untuk jana immunity. Jadi bila kita cerita kepada pesakit, sebenarnya vaksin ni adalah satu kaedah yang menggunakan sistem semula jadi badan dalam menjana immunity. Bezanya, kita tidak meletakkan risiko jangkitan penuh yang boleh membuat kematian, yang boleh menyebabkan kecacatan. Kita gantikan teknik tu dengan risiko yang lebih rendah, iaitu dengan vaksinasi. Sebab itu juga adalah common untuk dapat kesan-kesan selepas vaksin seperti demam, ruam, sakit tempat suntikan. Sebab itu adalah kita some sort of mini infection sebenarnya. Bayangkan kalau katakan lepas vaksin pun macam tu, kalau kena jangkitan betul, entah-entah lagi teruk. Okey?